Record dia. Dia mabuk, dia potong queue. Video ini memang panas, nampak betul sahabat orang awam diuji di jalan raya. Pemandu Proton Saga Kelabu WJD 3103 kelihatan mabuk, potong queue dan provok orang lain tengah jalan. Video rekaman jelas, dia cakap kau raya ke tak raya ke, ada aku kisah, pergi mampuslah. Selepas tu dia turun dari kereta, bergaduh mulut dengan penunggang motosikal sambil halang trafik. Bunyi hon panjang tanda protes semua orang lain. Situasi ini bukan main-main. Memandu mabuk boleh sebabkan kemalangan maut. Potong barisan pula punca kesesakan dan geram pengguna lain. Emosi dia tak terkawal langsung. Dengan bukti video jelas dan nombor plat terpampang, PDRM boleh ambil tindakan pantas. Nasihat, kalau jumpa pemandu agresif macam ni, jangan lawan terus. Rakamlah sebagai bukti, terus lapor polis atau JPJ. Keselamatan jalan raya tanggungjawab semua. Video ini jadi pengajaran, sabar penting, emosi mesti kawal dan undang-undang wujud untuk lindungi semua. Pergi buat report. Kau tak kena elok-elok ke? Record dia. Dia mabuk, dia potong queue. Potong queue satu kereta orang, satu orang nak raya. Buat report dia. Raya kan tak raya juga Allah. Alah, dia dah kat dalam sekejap lagi. Tengoklah, merayu nanti. Dah jom dia.